Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Jadi, sebelum kita memulakan podcast kita, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri saya. Nama Tuan Amir Hakim Bintang Hussein, nombor matrik 299-353, merupakan pelajar pengurusan pembangunan daripada Universiti Utara Malaysia, selaku moderator anda pada malam ini. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang menonton video podcast kumpulan kami bagi kursus GMJTK 3113 Environmental Administration Universiti Utara Malaysia, semester A251. Jadi sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut tentang podcast kita pada malam ini, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan panel-panel yang ada pada malam ini. Dipersilakan panel pertama untuk memperkenalkan diri. Selamat sejahtera kepada moderator dan panel-panel lain. Nama saya Cindy dan nombor matrik saya 298670. Dan saya sama kos dengan moderator. Seterusnya panel kedua. Hai, salam sejahtera kepada semua dan salam biru warna. Nama saya Usha Chin, nombor matrik adalah 299408. Seterusnya saya pas kepada moderator. Okey, seterusnya panel yang terakhir iaitu panel ketiga. Selamat sejahtera, nama saya Eng Kai Cheng. Saya dari pengurusan pembangunan. Okey, itu dia tadi merupakan panel-panel yang ada pada malam ini. Jadi, podcast kita pada malam ini akan menceritakan tentang projek yang merupakan projek Service Learning University for Society atau yang lebih dikenali sebagai SULAM, yang bertujuan mengaplikasikan ilmu pengurusan alam sekitar melalui projek vertical farming bersama komuniti Felda Laka Selatan. Jadi dalam podcast kali ini, kami akan membincangkan tentang keperluan komuniti Felda, pelaksanaan sistem vertical farming, sumbangan kepada kelestarian dan SDG, keberkesanan peranan agensi dan perundangan alam sekitar, serta refleksi pembelajaran kami sebagai pelajar. Okey, jadi saya akan mulakan soalan pertama dengan panelis pertama kita. Jadi untuk soalan pertama memberi fokus kepada keperluan komuniti dan objektif projek. Jadi untuk panel pertama saya ingin bertanya, apakah keperluan utama komuniti Felda Laka Selatan yang mendorong pelaksanaan projek vertical farming ini? Persilakan. Terima kasih moderator. Berdasarkan pemerhatian dan interaksi bersama komuniti Felda Laka Selatan, saya mendapati terdapat beberapa keperluan utama yang berkait rapat dengan isu security makanan dan kelestarian alam sekitar. Antara keperluan tersebut ialah kos tanah hidup yang semakin meningkat, ruang tanah yang terhad untuk pertanian tradisional, serta kebergantungan tinggi kepada bekalan makanan dari luar kawasan. Keadaan ini memberi cabaran terutamanya kepada golongan berpendapatan sederhana dan modal emas. Oleh itu, projek vertical farming dipilih kerana ia sesuai dilaksanakan dalam ruang yang kecil, mudah diselenggara dan mampu menghasilkan tanaman segar untuk kegunaan harian komuniti. Objektif utama projek ini adalah untuk meningkatkan keselamatan makanan, menggalakkan amalan pertanian lestari serta memperkasakan komuniti melalui ilmu dan kemahiran baru. So, itu saja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih kepada panelis pertama. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus kepada fokus kita yang kedua, iaitu sistem vertical farming dan kelestarian. Jadi untuk fokus kali ini kita akan berikan peluang kepada panelis kedua untuk menjawab soalan yang akan diberikan. Jadi soalannya adalah boleh jelaskan bagaimana sistem vertical farming yang dilaksanakan ini menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Dipersilakan panelis kedua. Okey, baik. Terima kasih Tuan. Okey, sistem vertical farming yang diperkenalkan kepada komuniti Felda Laka Selatan ini, dia didekatkan berdasar prinsip pengurusan alam sekitar yang mesra alam, kos yang rendah dan mudah diselenggara. Antara pendekatan yang digunakan ialah penggunaan rak yang secara bertingkat, palsu daripada bahan kita semula serta teknik penjimatan air.
Dari sudut kelestarian alam sekitar, sistem ini dia membantu mengurangkan kebergantungan kepada penggunaan tanah yang luas serta menjimatkan penggunaan air berbanding kaedah pertanian konvensional. Selain daripada itu, amalan penggunaan baja organik dan pengurangan bahan kimia berbahaya turut menyumbangkan kepada pemeliharaan kualiti tanah dan alam sekitar. Pendekatan ini boleh dianggapkan sebagai pengurusan alam sekitar secara holistik kerana ia mengambil kira aspek dalam alam sekitar, sosial dan ekonomi secara serentak. Okey, baik, kami lihat daripada aspek sosial, penglibatan aktif komuniti dalam projek ini dia meningkatkan kesedaran terhadap alaman lestari. Dari aspek ekonomi pula, hasil tanaman boleh dijadikan untuk keperluan harian dan berpotensi menambahkan pendapatan sampingan komuniti. Projek ini juga selari dengan beberapa matlamat pembangunan mampan ataupun kita dikenali sebagai Sustainable Development Goal, short formnya SDG, khususnya SDG 2 iaitu zero hunger melalui pengeluaran makanan sendiri, SDG ke-11 iaitu Sustainable Communities melalui penglibatan komuniti setempat, serta SDG ke-12 yang berkaitan dengan penggunaan sumber secara bertanggungjawab. Dengan pemindahan ilmu dan kemahiran kepada komuniti, projek vertical farming ini dia berpotensi untuk diteruskan secara berdikari dan berterusan tanpa kebergantungan sepenuhnya kepada pihak universiti. Secara keseluruhannya, sistem ini dia bukan sahaja menyokongkan kelestarian alam sekitar, malah dia juga memperkukuhkan daya tahan komuniti dari segi keselamatan makanan. Setakat itu sahaja, saya pas balik kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada panelis kedua yang mana memberi penerangan yang sangat jelas tentang sistem vertical farming dan kelestarian. Jadi tanpa melengahkan masa, sebab kita sedikit kesuntukan masa pada malam ini, kita akan teruskan dengan topik atau fokus kita yang ketiga iaitu perundangan alam sekitar, agensi dan sebagainya. Jadi untuk topik kali ini kita akan berikan peluang kepada panelis ketiga kita untuk menjawab soalan yang akan diberikan. Jadi soalannya adalah bagaimana dari aspek perundangan dan peranan agensi, sejauh manakah keberkesanannya dalam menyokong pemeliharaan alam sekitar itu? Dipersilakan panelis ketiga. Ya, terima kasih moderator. Pelaksanaan projek ini boleh dikaitkan dengan peranan beberapa agensi dan perundangan alam sekitar di Malaysia. Antaranya ialah Jabatan Alam Sekitar JAS yang berperanan memastikan aktiviti pertanian tidak memberi kesan negatif kepada alam sekitar, serta Kementerian kepada Alam Sekitar, Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang mengalahkan inisiatif pertanian bandar dan komuniti. Walaupun projek vertical farming ini berskala kecil, ia selalu dengan dasar dan garis panduan kerajaan yang menekankan kelestarian, pengurangan pencemaran, keselamatan makanan. Ini menunjukkan bahawa perundangan dan agensi sedia ada adalah relevan dan berkesan jika diaplikasikan di peringkat komuniti dengan sokongan pendidikan dan kesedaran. Namun begitu, keberkesanan pelaksanaan masih bergantung kepada pelibatan aktif masyarakat dan pemantauan berterusan oleh pihak berkaitan. Terima kasih. Baik, terima kasih panelis ketiga yang memberikan penerangan yang sangat jelas dan saya harap semua dapat faham. Jadi, untuk segmen terakhir ini kita akan mendengar sesi refleksi dan pembelajaran yang diterima oleh panelis-panelis kita selaku pelajar yang terlibat secara langsung dalam projek sulam ini. Jadi sebagai penutup, apakah refleksi utama yang anda peroleh daripada projek sulam ini? Okey, panelis pertama boleh berikan sedikit refleksi yang anda terima. Terima kasih. Sepanjang projek sulam ini menyedarkan saya bahawa aktiviti penanaman bukanlah sesuatu yang mudah kerana ia memerlukan kesabaran, pengetahuan dan komitmen yang tinggi. Melalui projek ini saya lebih memahami kehidupan serta cabaran penduduk feodal
Dan pada masa yang sama, saya juga dapat mempelajari konsep vertical farming sebagai pendekatan inovatif untuk pertanian yang lebih mampan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan balik kepada moderator. Okey, baik. Terima kasih. Jadi kita teruskan dengan panelis kedua. Okey, melalui projek sulam ini, saya menyedarikan bahawa konsep pengurusan alam sekitar yang dipelajari di dalam kelas bukan sahaja teori tetapi boleh diaplikasikan secara praktikal melalui pendekatan seperti vertical farming. Projek ini juga mengajarkan saya bahawa kelestarian hanya boleh dicapai apabila komuniti dilibatkan secara aktif dan diberikan pemindahan ilmu yang berterusan. So, pada masa hadapan, program seperti ini boleh diperkukuhkan dengan pemantauan jangka masa panjang dan kerjasama berterusan antara universiti, komuniti dan agensi-agensi yang berkaitan bagi memastikan impak yang lebih mampan. Itu setakat sahaja. Saya pas balik kepada moderator. Okey, baik. Terima kasih panelis kedua. Dan kita teruskan dengan panelis terakhir kita. Panelis ketiga, dipersilakan. Okey, terima kasih. Saya juga memahami kepentingan etika seperti menghormati budaya komuniti, mendapatkan kebenaran dan berkomunikasi secara profesional dalam menjayakan projek berlasarkan masyarakat. Okay. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada semua panelis. Jadi, sesi refleksi tidak habis sampai di situ saja. Jadi, saya sebagai moderator dan pelajar yang terlibat dalam projek sulam ini ingin memberi sedikit refleksi bahawa saya memperoleh pengalaman pembelajaran yang sangat bermakna. Jadi, projek vertical farming di Felda Melaka Selatan ni membantu saya memahami bahawa isu keselamatan makanan dan kelestarian alam sekitar ni boleh ditangani melalui pendekatan komuniti yang praktikal dan berskala kecil. Jadi melalui projek ini saya dapat mengaplikasikan teori environmental administration yang dipelajari di dalam kelas ke situasi sebenar di samping meningkatkan kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan. Jadi secara keseluruhan, projek sulam ini menyedarkan saya tentang peranan pelajar universiti dalam menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan kelestarian alam sekitar. Okey, baik. Sesi refleksi sampai di situ saja. Jadi sebagai kesimpulan, projek sulam vertical farming di Felda Melaka Selatan ini telah memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada kami dalam mengaplikasikan ilmu environmental administration secara praktikal. Jadi projek ini bukan sahaja menyumbang kepada keselamatan makanan dan kelestarian alam sekitar, malah mengukuhkan hubungan antara universiti dan masyarakat. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel yang hadir pada malam ini untuk memberikan pandangan dan pendapat mereka berkaitan projek yang kita jalankan pada tahun ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada kesilapan sepanjang podcast ini berjalan. Jadi sekian, terima kasih. Okey, diminta panel tidak keluar daripada Webex sebab kita akan adakan sesi bergambar. Okey, media dah ready, media? Okey. Okey, kalau dah ready, semua peace. Okey, 3, 2, 1. Buat macam ni pula. Okey, 3, 2, 1. Okey. Tahniah.